Salam sejahtera kepada kawan-kawan semua. Kita kembali ke tutorial seterusnya. Kali ini saya akan bincangkan bagaimana kita menggunakan control panel ataupun pusat kawalan website yang diberikan oleh GDI untuk kita menguruskan perniagaan kita di dalam GDI. Kita nak tahu berapa orang yang telah kita ajak, berapa komisen kita, siapa upline kita. Control panel ni ataupun member area ni anda akan perolehi sekiranya anda telah pun mendaftar untuk memiliki domain dan web hosting tersebut. Jadi untuk peringatan, nanti di ruangan di sini anda boleh daftar di sini. Jika anda rasa berminat ingin mendaftar domain dan web hosting ataupun menyewa tapak web hosting di GDI, anda boleh scroll di bawah ni, klik di sini dan sama ada klik di sini ataupun dekat daftar domain ni pun boleh juga. Nanti akan keluar satu form GDI, dan daripada situ anda boleh fill upkan. Ni contoh form. Okey, anda boleh isikan username, password dan seterusnya. Ni anda boleh isi lah sampai dekat sini. Kalau dia tanya why are you registering with us today, kenapa awak mendaftar dengan kami, boleh kata daripada 100% orang yang isi ni, boleh katakan 120% akan klik yang di depan ni. Definitely the income opportunity with a little interest in product and services. Dan jangan lupa klik di bawah ni dan klik continue. Semasa pendaftaran nanti dia akan minta kita punya credit card ataupun debit card number. Saya cadangkan pada kawan-kawan semua jangan takut untuk isikan information tersebut, kerana GDI akan memberi 7 hari percuma. Dan pada hari ke-8, walaupun kita telah isikan nombor kredit card ataupun debit card pada pendaftaran kita kali ini, GDI tidak akan sekali-kali menolak $10 itu pada hari ke-8 nanti, kecuali dengan kebenaran kita. Saya ulangi, GDI tidak akan tolak walaupun kita telah membekalkan maklumat tentang kredit card atau debit card kita semasa pendaftaran ini, kecuali dengan kebenaran kita. Jadi sekiranya kita tidak berminat untuk menyewa tapak di GDI ataupun tidak berminat untuk mengambil bahagian dalam program affiliate GDI ini, kita jangan bagi kebenaran, kita biarkan. Maksudnya kita akan dapat 7 hari dan GDI akan tanya lagi sama ada kita berminat. Kalau tak berminat sampai satu tahap, mereka akan cancelkan terus akaun ini dan website kita tadi tak boleh dipakai lagi. Jadi itu terpulang kepada kita, dan ini yang saya katakan risiko adalah sangat-sangat kecil dan modal pun sangat-sangat kecil. Sekiranya kita berminat, kita hanya dicaskan sebanyak $10 setiap bulan. Kalau kita dapat downline 10 orang pun dah balik modal. Itu yang saya katakan free. Okey, itu belum lagi yang 10 orang tu berkembang ataupun beranak pinak melahirkan network mereka sendiri. Jadi kita akan boleh untung daripada situ. Okey, kembali kepada control panel. Setelah anda mendaftar nanti, anda akan mempunyai username sendiri dan password sendiri. Apabila sudah ada username dan password, anda bolehlah pergi ke website control panel ataupun member area. Saya typekan di sini. Anda boleh pergi ke website.ws/members. Okey, typekan di sini. Bukan type di ruangan search ya, type di ruangan ni yang dekat atas ni, ruangan address. Sebab ada orang tanya saya, puas dia pergi, dia tak dapat, dia kata. Saya tanya kenapa? Saya dah type dah website.ws/members. Saya tanya type kat mana? Dekat kotak Google, dia kata. Jadi salah, jangan type dekat kotak tu, terus dekat ruangan address ni anda boleh type. Anda type di sini website members.ws. website.ws/members. Nanti saya akan highlightkan sebentar lagi supaya anda semua boleh nampak. Okey.
typekan di situ, dan website yang ini, page yang ini akan dibuka. Jadi anda boleh masukkan username dan password. Saya cuba masukkan. Ini adalah member area ataupun control panel ataupun pusat kawalan perniagaan anda di dalam GDI. Dan bila anda perhatikan di ruangan tepi sebelah kiri ini, panel sebelah kiri ini, ada macam-macam: home, affiliate, leaderboard, order goodies, macam-macam sekali. Tetapi saya punya cadangan kepada anda, apabila anda telah berjaya masuk ke dalam member area ni, pertama sekali yang perlu anda lakukan, pergi ke account info. Account info preferred payment. Account info preferred payment. Inilah kawasan di mana kita memberi kebenaran kepada GDI supaya mereka boleh atau tidak meneruskan mengambil $10 di dalam debit ataupun kredit kad kita. Walaupun kita telah memberi maklumat semasa pendaftaran tadi, mereka masih tidak boleh menolak selagi di ruangan ini kita tidak ubah. Kalau di dalam ruangan ini masih ditulis pay us with, maksudnya mereka tidak mampu ataupun mereka masih tidak boleh menolak tanpa kebenaran kita. Jadi kalau dia masih tulis pay us with, apa yang perlu anda lakukan? Jika anda ingin memberi kebenaran kepada GDI dan ingin meneruskan selepas 7 hari, ingin meneruskan domain anda, web hosting anda tersebut, anda klik di sini change to, cari tulisan di mana ada debit card ataupun credit card. Klik di situ, betulkan maklumat di sini. Lepas itu anda klik update. Klik update. Apabila anda telah klik update, maka di ruangan ini akan ditulis your current preferred payment method, pay us with credit and or debit card. Maka proses authorization ataupun kebenaran daripada kita telah pun selesai. Maksudnya kita telah memberi kebenaran kepada GDI untuk menolak $10 daripada akaun kita. Ini merupakan perkara penting yang perlu anda ketahui dan juga perlu diberitahu kepada network kita ataupun downline kita. Sebabnya jika GDI tidak boleh menolak $10 daripada downline anda, maka anda tak akan dapat $1. Itu sebabnya penting untuk diberitahu kepada kawan-kawan kita yang telah daftar di bawah kita, perlu ubah di sini terlebih dahulu. Kalau tapi ubah ni sekali saja tuan-tuan. Apabila kita ubah sekali dan setiap bulan, barulah GDI akan tolak $10 daripada debit atau credit card kawan kita tersebut. Setiap kali ditolak, setiap kalilah kita akan mendapat $1. Jadi ini salah satu kelebihan yang tak ada dalam sistem affiliate yang lain ataupun program multi level yang lain. Dalam program multi level yang lain, kita terpaksa call downline, tanya bulan ni dah maintain ke belum, bulan ni dah beli barang ke belum. Yang ini tak payah. Selagi GDI tolak satu orang tu $10 untuk sewa tapaknya, maka kita akan dapat $1. Itu yang saya kata tadi. Kalau 20 tahun kawan tu sewa tapak tu, maka selama 20 tahun lah kita akan sendawa mendapat RM1 setiap bulan daripada kawan tersebut. Tapi bukan kawan tu yang bagilah, GDI akan bagi dekat kita. Okey, itu bahagian yang pertama yang perlu anda ketahui. Dan yang kedua, anda boleh pergi seperti biasa, tengok ke tempat-tempat lain ni. Kita mulakan daripada atas. Pertama, leaderboard. Leaderboard saya dah terangkan sebelum ni. Leaderboard adalah bonus mingguan, senarai nama sesiapa yang sepatutnya akan dapat pada minggu tersebut ataupun minggu sebelum ini. Tuan-tuan tengok, Mark Allen dah ada $1,100 duit kopi dia untuk minggu ni. Minggu sebelum ni dia ada 110. Ini first level lah, jangan lupa. Ni minggu kedua dah ada 158. Jadi 160 lah katakan. Jadi boleh katakan